Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Nur Syafilah Atika binti Zailan. Dan saya Nur Aina Bila binti Masyri. Dan saya Nur Fardah binti Amran. Hari ini kami akan membincangkan tentang masalah yang dihadapi oleh Cikgu Dini, iaitu muridnya di SK Seri Embun lebih menumpukan perhatian kepada akademik. Dan bagaimana langkah yang boleh dilakukan oleh Cikgu Dini untuk memupuk semangat menghibah dalam kalangan murid-murid. Jadi kami akan menerangkan 5 dasar untuk menangani masalah yang dihadapi oleh Cikgu Dini tersebut. Dasar pertama iaitu kurikulum sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Setiap murid perlu mengambil bahagian dalam kegiatan kurikulum sebagai sebahagian daripada pendidikan menyeluruh. Ini bermaksud dalam pendidikan masa kini tidak merangkumi akademik sahaja, tetapi juga merangkumi dalam aspek kurikulum. Dasar ini termaktub dalam perundangan melalui peraturan-peraturan pendidikan sub-peraturan 3 dalam kurungan 1 PU dalam kurungan A 531/197. Maksudnya di sini penyertaan dalam kurikulum bukan bersifat pilihan sukarela sepenuhnya, tetapi merupakan satu komponen wajib dalam pendidikan kebangsaan. Dasar ini digubal untuk tujuan memastikan semua murid mendapat peluang yang adil untuk membangunkan potensi diri secara menyeluruh yang bukan sahaja hanya dari segi akademik, tetapi juga jasmani, emosi, rohani dan sosial. Dalam konteks sekolah Cikgu Dini yang menghadapi cabaran apabila pelajarnya hanya menumpukan kepada akademik sahaja, dasar ini sangat relevan. Cikgu Dini boleh menetapkan aktiviti kurikulum sebagai wajib dan setara dengan kurikulum sekarang. Selain itu, Cikgu Dini juga perlu menerangkan kepada pelajar dan ibu bapa pelajar bahawa kurikulum juga dipandang untuk memasuki sekolah-sekolah seperti sekolah berasrama penuh melalui penilaian PAJSK. Justru itu dapat mengukuhkan kesedaran ibu bapa dan pelajar bahawa pendidikan holistik adalah matlamat utama dan bukannya akademik semata-mata. Ramai murid hanya menumpukan pada pelajaran di dalam kelas kerana mereka menganggap aktiviti kurikulum ni tidak penting dan tidak memberi kesan langsung kepada markah peperiksaan. Namun dengan menguatkan dasar ini, Cikgu Dini boleh memastikan setiap murid wajib menyertai sekurang-kurangnya satu kelab atau persatuan, satu aktiviti sukan dan satu unit beruniform. Selain itu, pengurusan kurikulum yang sistematik iaitu peruntukan masa yang jelas juga dapat dilakukan bagi mengatasi masalah tersebut. Cikgu Dini boleh menyediakan jadual kurikulum yang tetap dan pastikan ia dijalankan selepas waktu pengajaran dan pembelajaran seperti yang digariskan dalam perkeliling. Kemudian pemantauan dan dokumentasi seperti wujudkan jawatan kuasa kurikulum yang berfungsi dan pastikan semua aktiviti direkodkan dengan terperinci dalam fail kurikulum. Sebagai contohnya kehadiran, laporan, aktiviti, rancangan tahunan. Hal ini dapat melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dasar ini memastikan setiap murid bukan sahaja fokus kepada akademik, tetapi juga membangunkan sahsiah dan kesihatan diri melalui aktiviti luar bilik darjah. Melalui pelaksanaan ini, murid dapat mengasah bakat dan potensi diri mereka dalam pelbagai bidang. Contohnya, murid yang tidak menonjol dalam akademik mungkin cemerlang dalam sukan, seni persambahan, kepimpinan atau kemahiran teknikal tanpa murid itu ketahui sendiri. Aktiviti-aktiviti seperti kelab inovasi, darika cipta, kelab bahasa Melayu, bola jaring dan unit kadet remaja sekolah bukan sahaja menyeronokkan, malah melatih murid untuk bekerjasama, berdisiplin dan berdikari. Selain itu, dasar pertama ini juga dapat membantu dalam meningkatkan keyakinan diri murid. Apabila murid diberi peluang mengetuai pasukan, mengurus aktiviti atau menyertai pertandingan, mereka akan lebih berani mencuba perkara baru dan berfikir secara kreatif. Sebagai contoh, apabila seorang murid memimpin pasukan dalam acara sukan sekolah, dia belajar tentang bertanggungjawab, pengurusan masa dan cara berkomunikasi secara berkesan. Kemahiran ini tidak dapat diperoleh melalui buku teks semata-mata. Lebih menarik lagi, penyertaan aktif dalam kurikulum meningkatkan motivasi murid dalam akademik. Kajian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menunjukkan bahawa murid yang aktif dalam kurikulum lebih berdisiplin dan bersemangat untuk belajar kerana mereka belajar mengurus masa dan menghargai usaha.
Oleh itu, pelaksanaan dasar pertama ini bukan sekadar memenuhi peraturan, tetapi memberi kesan langsung kepada pembangunan diri murid secara holistik. Seterusnya, kita beralih kepada dasar yang kedua, iaitu penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum ini adalah wajib. Iaitu setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu unit beruniform, satu kelab atau persatuan dan satu sukan dan permainan. Hal ini telah termaktub dalam perkara 5.1 Surat Perkeliling Ikhtisas Bilik 1 Palang 1985 KP dalam kurungan BS 8591 Palang Jilid 2 dalam kurungan 29. Sekolah perlu mewujudkan peluang kepada murid untuk menyertai kegiatan kokurikulum yang mereka minati, sama ada dalam unit beruniform, persatuan ataupun sukan dan permainan. Iaitu guru besar telah diperuntukkan kuasa untuk menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah, dan penyertaan, kehadiran serta pencapaian murid dalam kegiatan kokurikulum hendaklah direkod dan diberikan penilaian. Selain itu, ketidakhadiran murid juga merupakan salah satu kesalahan yang menyebabkan murid tersebut boleh dikenakan tindakan disiplin. Hal ini telah dimaktubkan dalam buku undang-undang dan peraturan sekolah. Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib. Dasar ini adalah mandatory dan bukan pilihan. Ia bermaksud setiap murid wajib mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam satu unit beruniform, seperti yang saya katakan sebentar tadi. Dan kehadiran dan pencapaian dalam kokurikulum juga mesti direkodkan dan diberi penilaian dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum PAJSK. Dasar ini secara tidak langsung dapat membantu cikgu dini untuk mengatasi masalah murid yang kurang aktif, kerana ia dapat menghapuskan mentaliti pilihan itu, kerana kokurikulum merupakan tuntutan pendidikan yang wajib dipenuhi seperti mana juga dalam mata pelajaran akademik. Seterusnya, antara langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh cikgu dini untuk mengatasi masalah murid yang kurang aktif dalam kegiatan kokurikulum serta untuk memupuk semangat muhibah dalam kalangan murid sewaktu pelaksanaan kokurikulum adalah dengan mewujudkan perancangan kokurikulum yang sistematik. Hal ini dikatakan demikian kerana pentadbir perlu menyampaikan implikasi undang-undang dan kepentingan PAJSK kepada murid dan ibu bapa pada awal tahun. Hal ini adalah untuk menjelaskan bahawa ketidakhadiran murid boleh dianggap sebagai kesalahan disiplin. Seterusnya, pentadbir juga boleh menetapkan jadual yang tetap dan tidak boleh diganggu untuk aktiviti kokurikulum itu. Ini adalah untuk memastikan tiada pertindihan dengan masa akademik dan dapat menjadikannya aktiviti yang mesti dihadiri dan dianggap wajib sama seperti sesi akademik, iaitu kurikulum. Seterusnya, kita juga boleh memastikan aktiviti yang ditawarkan itu adalah pelbagai dan menentasi kaum dari pelbagai kaum. Seterusnya, reka bentuk aktiviti ke arah muhibah. Ini adalah untuk memperkukuh semangat muhibah. Kita mestilah menggunakan konteks wajib ini untuk merancang aktiviti yang memerlukan interaksi dan kerjasama dari pelbagai kumpulan. Contohnya, melalui gabungan unit, iaitu dengan menganjurkan acara bersama seperti sukaneka atau hari perkemahan yang mencampurkan murid dari unit beruniform, kelab dan sukan yang berbeza. Seterusnya, setiap kelab atau persatuan juga diwajibkan melaksanakan satu projek khidmat komuniti yang melibatkan semua kaum. Misalnya, membersihkan kawasan sekolah secara berkumpulan. Seterusnya, kita juga atau pentadbir juga boleh membuat sistem ganjaran berpasukan, iaitu dengan memberikan penghargaan bukan hanya kepada individu namun kepada pasukan yang berjaya bekerjasama untuk menekankan nilai perpaduan sebagai kriteria kejayaan. Seterusnya, pentadbir juga perlu memastikan penilaian PAJSK dilaksanakan dengan telus. Hal ini kerana apabila murid tahu bahawa penilaian kokurikulum yang wajib dapat memberi impak kepada kemasukan ke institusi pengajian tinggi atau universiti,
serta pemilihan anugerah, mereka akan lebih bermotivasi dan menganggap perkara itu penting. Jadi mereka akan aktif dan mencapai markah yang cemerlang. Ini secara tidak langsung dapat mengimbangi dapat mengimbangi fokus mereka di antara akademik dan co-curriculum. Jelaslah bahawa dasar penyertaan murid dalam kegiatan co-curriculum adalah wajib. Ini bukan sekadar peraturan, tetapi juga merupakan kuasa yang sah untuk memastikan setiap murid di SK Seri Embun ini mengambil bahagian. Jadi apabila penyertaan diwajibkan, Cikgu Dini boleh menggunakan platform ini untuk mereka bentuk aktiviti inklusif yang dapat memupuk semangat muhibah secara terancang. Seterusnya kita beralih kepada dasar yang ketiga, iaitu penyertaan semua guru adalah wajib. Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan co-curriculum di sekolah adalah wajib. Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan co-curriculum di sekolah dapat berjalan dengan lancar dan baik. Hal ini telah termaktub dalam perkara 5.2 dalam Surat Perkeliling Ikhtisas Bil 1 Palang 1985. Selain itu, setiap orang guru di sekolah telah diberi tugas dan tanggungjawab yang spesifik dan terperinci dalam bidang co-curriculum di sekolah, seperti juga yang dilakukan dalam bidang kurikulum. Keengganan guru untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diberi adalah merupakan satu kesalahan daripada segi keperluan perkhidmatan atau kepatuhan dan kebertanggungjawaban penjawat awam. Guru hendaklah bertindak sebagai penasihat dalam persatuan, jurulatih dalam sukan dan permainan dan pegawai unit beruniform. Seperti yang kita tahu, kita telah bersetuju bahawa penyertaan murid adalah wajib. Namun, arahan wajib kepada murid tidak akan berkesan tanpa sokongan yang paling penting, iaitu komitmen dari para pendidik. Dasar ketiga ini adalah kesinambungan logik kepada peraturan-peraturan pendidikan 1997. Apabila co-curriculum wajib kepada murid, maka ia juga wajib kepada guru untuk melaksanakannya. Dasar ini telah menjelaskan tugas dan tanggungjawab seorang guru, iaitu setiap guru tanpa mengira bidang akademik adalah wajib untuk memegang jawatan dan melaksanakan sekurang-kurangnya 1 unit beruniform, 1 kelab atau persatuan dan 1 sukan atau permainan. Seterusnya, peranan guru. Guru bukan sahaja bertindak sebagai guru penasihat, tetapi mereka juga sebagai mentor dan jurulatih yang menjadi ejen perubahan bagi perkembangan holistik murid. Selain itu, dari segi penilaian, pelaksanaan tugas kurikulum guru adalah sebahagian daripada penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PBPPP. Dari sini kita boleh dapat implikasi yang jelas, iaitu dasar ni dia dapat memastikan bahawa beban kerja co-curriculum diagihkan secara sama dan tidak hanya diletakkan di bahu segelintir guru sahaja. Ini adalah kunci untuk mengatasi masalah Cikgu Dini ini. Jadi, apakah langkah-langkah pelaksanaan melalui dasar wajib guru ini? Iaitu dengan menggunakan dasar penyertaan semua guru adalah wajib sebagai teras, berikut merupakan langkah-langkah yang boleh dilaksanakan di SK Seri Embun, iaitu dengan memperkasakan kapasiti dan motivasi guru. Seperti yang kita tahu, guru sering kurang aktif juga dalam co-curriculum kerana mereka rasa tidak mahir ataupun terlalu terbeban dengan tugas yang diberikan. Jadi, oleh itu, pentadbir ataupun guru besar iaitu Cikgu Dini boleh mengagihkan tugas berdasarkan kepakaran dan minat mereka. Walaupun wajib, penempatan guru mestilah mengambil kira latar belakang, bakat terpendek atau minat guru tersebut. Contohnya, guru sains mungkin boleh menjadi penasihat bagi kelab robotik, dan guru sejarah mungkin boleh mengetuai persatuan seni kebudayaan. Ini dapat meningkatkan, ini adalah untuk meningkatkan keseronokan dan kualiti bimbingan mereka dalam melaksanakan sesuatu kegiatan co-curriculum tersebut. Selain itu,
kita juga boleh mengadakan latihan dan pembangunan profesional, iaitu dengan pihak sekolah perlu menyediakan kursus dan bengkel kokurikulum secara berkala. Sebagai contoh, mengadakan bengkel kemahiran pertolongan cemas untuk guru, unit beruniform atau taktik sukan terkini. Ini adalah untuk membina keyakinan guru untuk memimpin. Seterusnya, perlu juga diberikan pengiktirafan dan mata kredit yang signifikan kepada guru-guru yang aktif dan berjaya dalam kokurikulum. Ini adalah penting juga untuk menghargai masa mereka dan usaha mereka, dan sekaligus dapat meningkatkan motivasi dalam diri setiap guru. Dan langkah seterusnya ialah guru juga merupakan model utama, dan kehadiran serta komitmen mereka dalam kokurikulum akan meningkatkan pandangan murid terhadap kepentingan aktiviti tersebut. Jadi, kita perlulah memastikan kepimpinan itu melalui perbilang kaum. Kita perlu memastikan barisan guru bagi setiap unit kokurikulum merangkumi guru dari pelbagai kaum dan latar belakang. Jadi, apabila murid melihat guru Melayu, Cina dan India bekerjasama memimpin persatuan sains, semangat muhibah telah dapat dipupuk secara visual dan amali. Seterusnya, melalui inovasi kolaboratif, kita perlu mewajibkan guru penasihat bekerjasama untuk merancang aktiviti kolaboratif yang menggabungkan unit yang berbeza. Contohnya, guru penasihat kelab rukun negara wajib berkolaborasi dengan guru penasihat Persatuan Seni Lukis. Ini adalah untuk mencipta moral perpaduan. Hal ini secara tidak langsung telah mendorong interaksi merentas guru dan kemudiannya mencetuskan interaksi merentas murid. Dan langkah yang terakhir ialah untuk mengatasi isu ini, guru yang mengabaikan tugas kokurikulum ini yang telah menyebabkan murid turut tidak serius terhadap aktiviti kokurikulum ini, iaitu guru besar perlu memantau dan merekodkan kehadiran guru dalam setiap perjumpaan kokurikulum. Jadi, sekiranya terdapat guru yang gagal melaksanakan tugas wajib yang telah diberi tanpa alasan munasabah, tindakan pentadbiran perlu diambil. Ini untuk menunjukkan keseriusan sekolah dalam dasar kokurikulum dan memberi isyarat kepada murid bahawa aktiviti ini adalah penting. Masalah Cikgu Dini di SK Seri Impun hanya boleh diselesaikan apabila wajibnya murid turut disokong oleh wajibnya guru. Penyertaan semua guru adalah pelaburan kualiti. Jadi, apabila guru hadir dengan bersemangat merancang aktiviti yang menarik dan inklusif, murid juga akan berhenti menganggap bahawa kokurikulum ini sebagai sekadar main-main dan mula melihatnya sebagai platform yang penting untuk kemahiran hidup dan pembangunan muhibah. Seterusnya, kalau kita rujuk kepada dasar keempat pula, pelaksanaan kegiatan kokurikulum. Dan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Maksudnya, ia bukan sekadar aktiviti sampingan atau aktiviti main-main, tetapi komponen wajib dalam sistem pendidikan. Tujuannya ialah untuk meraih murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Jadi, dasar ini nak tekankan bahawa pendidikan sebenar bukan sekadar tentang kesemahaman akademik, tapi juga binaan nilai sahsiah dan kemahiran hidup. Kalau kita fikir balik, dasar ini sebenarnya sangat relevan dengan zaman sekarang. Ramai pelajar tertekan dengan budaya akademik yang terlalu menekan. Ada yang hanya minat ke sekolah. Jadi, bila kokurikulum dilaksanakan dengan betul, ia bukan sahaja bantu kurangkan tekanan, tapi juga beri peluang kepada murid untuk belajar kepimpinan, kerja berpasukan dan nilai ekonomi. Dan mengikut dasar 4 juga, setiap kegiatan kokurikulum mesti rancang dengan baik. Maksudnya, kena ada matlamat, objektif, kaedah pelaksanaan dan kurikulum yang jelas. Aktiviti tak boleh dijalankan secara tergesa-gesa atau tanpa hal tuju. Contohnya, kalau sekolah nak buat aktiviti kelab inovasi, matlamatnya bukan sekadar hasilkan projek, tapi nak latih murid berfikir kreatif
dan berani mencuba ide baharu. Bila ada perancangan yang jelas, barulah aktiviti itu betul-betul memberi impak. Selain itu, dasar ini juga menekankan bahawa setiap aktiviti perlu ada skema penilaian yang pragmatik dan progresif. Penilaian ini bukan sekadar kira kehadiran atau siapa menang pertandingan, tetapi juga dilihat pada usaha, kepimpinan dan komitmen murid. Contohnya, sistem PAJSK yang digunakan sekarang membolehkan guru menilai potensi murid secara menyeluruh. Bukan hanya melalui markah peperiksaan. Ini sebenarnya langkah baik sebab ia beri ruang kepada semua murid untuk cemerlang mengikut kelebihan masing-masing. Yang ketiga, dasar ini menegaskan bahawa aktiviti kurikulum mesti mengandungi elemen pengetahuan, pengalaman dan kemahiran baharu serta nilai murni. Dalam erti kata lain, setiap aktiviti mesti bawa pembelajaran yang bermakna. Contohnya, bila murid sertai unit beruniform macam pengakap atau puteri Islam, mereka belajar tentang disiplin, tanggungjawab dan tolong-menolong. Semua itu membentuk peribadi yang matang dan bertanggungjawab. Dan yang terakhir, dasar ini juga menyatakan bahawa kurikulum perlu membantu membangunkan jasmani, emosi, rohani dan intelek murid secara seimbang. Kita nak lahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang di atas kertas, tetapi juga sihat, berakhlak dan berfikir secara matang. Inilah maksud sebenar pendidikan yang seimbang yang ditekan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Sekarang, kalau kita lihat kepada langkah pelaksanaan, ada beberapa perkara yang boleh Cikgu Dini buat untuk pastikan dasar ini berjalan dengan berkesan. Pertama, menjadualkan aktiviti kurikulum secara rasmi dalam waktu sekolah. Ini penting tau, sebab ramai murid tak boleh hadir selepas waktu sekolah, sama ada sebab pengangkutan atau tanggungjawab di rumah. Bila aktiviti dijalankan dalam waktu sekolah, penyataan akan lebih menyeluruh dan adil. Langkah kedua ialah memberi pengiktirafan dan markah merit pada murid yang aktif. Bila ada penghargaan, murid akan rasa usaha mereka dihargai. Sistem merit seperti PAJSK ini sebenarnya bagus sebab ia galakkan murid terlibat aktif dan jadikan kurikulum sebagai kebanggaan, bukan beban. Ketiga, mengadakan aktiviti berbentuk kolaboratif antara kaum. Dalam konteks Malaysia yang berbidang bangsa, aktiviti kurikulum adalah medium terbaik untuk pupuk semangat mengubah. Contohnya, aktiviti gotong royong, sukan nikah atau persembahan kebudayaan boleh dijalankan bersama murid berbagai tahun. Ini selari dengan aspirasi Malaysia Madani yang menekankan nilai hormat, kasih dan perpaduan. Langkah seterusnya ialah meningkatkan peranan guru penasihat unit kurikulum. Guru penasihat perlu jadi pembimbing yang aktif, bukan sekadar memantau dari jauh. Cikgu yang bersemangat boleh jadi faktor besar yang menerangi minat murid untuk terlibat. Jadi, pihak sekolah boleh anjurkan bengkel atau latihan untuk memperkukuh peranan guru dalam merancang dan mengendalikan aktiviti yang menarik. Kalau dasar ini dilaksanakan dengan baik, kesannya sangat besar. Pertama, ia boleh mengimbangi perkembangan akademik dan sosial murid. Murid bukan hanya yang pandai dalam subjek, tapi juga mampu bekerja sama, berdisiplin dan berakhlak. Ini penting sebab dunia kerja pada masa akan datang akan lebih hargai soft skills berbanding hanya kepada keputusan akademik. Kedua, pelaksanaan dasar ini dapat memupuk semangat perpaduan dan muhibah. Bila murid yang berbagai latar belakang bekerjasama dalam pasukan atau kelab, mereka belajar hormati perbezaan dan bina rasa kebersamaan. Dalam situasi ini, yang banyak terpengaruh dalam toleransi kaum di media sosial, aktiviti macam ni boleh jadi benteng yang menguatkan semangat perpaduan dari akar umbi. Ketiga, dasar ini juga boleh meningkatkan motivasi dan minat murid terhadap sekolah. Bila aktiviti sekolah seronok, murid akan datang dengan gembira dan semangat. Kurikulum menjadi platform mereka berekspresi, bukan sekadar belajar teori semata-mata. Akhir sekali, dasar ini membantu membentuk sosial, disiplin dan kepimpinan murid.
Melalui pengalaman sebagai ketua pasukan atau ahli kelab, murid belajar erti tanggungjawab dan kepimpinan yang sebenar. Nilai-nilai ini tak boleh diperoleh melalui buku teks semata-mata. Ia datang daripada pengalaman yang sebenar. Kesimpulannya, dasar 4 pelaksanaan kegiatan kurikulum memberi garis panduan yang jelas untuk memastikan pendidikan murid terus berkembang secara seimbang dan bersepadu. Untuk Cikgu Dini, pelaksanaan dasar ini bukan sekadar menyelesaikan masalah murid yang terlalu fokus pada akademik, tapi juga cara untuk membina komuniti sekolah yang harmoni, berdisiplin dan bersatu padu. Dalam dunia pendidikan masa kini yang semakin mencabar, dasar ini boleh jadi kunci untuk melahirkan generasi pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tapi juga kuat jati diri dan berjiwa mengubah selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Kemudian kita pergi ke dasar yang terakhir, iaitu dasar kelima, iaitu yang menyatakan bahawa kegiatan kokurikulum hendaklah dijalankan dengan semangat sukarela, semangat berpasukan dan semangat muhibah dalam kalangan murid. Dasar ini merangkumi untuk berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai, seperti semua murid diberi peluang yang sama untuk terlibat secara aktif. Kemudian dasar ini juga merangkumi tidak bersifat diskriminasi ataupun paksaan, seperti penyataan adalah terbuka kepada semua pelajar tanpa mengira kaum, jantina, latar belakang atau pencapaian akademik. Akhir sekali, dasar ini juga memfokuskan kepada peningkatan perpaduan dan integrasi. Aktiviti yang dirancang untuk memupuk semangat muhibah dan kesatuan dalam kalangan murid berbilang kaum. Dalam erti kata lain, dasar ini menekankan aspek nilai dan hubungan sosial dalam pelaksanaan kokurikulum. Ia bermaksud setiap aktiviti yang dijalankan perlu menanamkan semangat kebersamaan, keikhlasan dan perpaduan antara murid tanpa mengira latar belakang. Dalam situasi Cikgu Dini mempunyai cabaran untuk mengeratkan hubungan antara murid dalam berbidang kaum, dasar ini sangat penting untuk membina suasana sekolah yang harmoni dan menyeronokkan. Cikgu Dini boleh membuatkan murid-murid yang selama ini kurang berinteraksi antara satu sama lain boleh disatukan melalui anjuran aktiviti kokurikulum yang bersifat inklusif, seperti aktiviti merentas disiplin dan bersepadu, iaitu merancang aktiviti kokurikulum yang memerlukan kerjasama daripada pelbagai kelab atau unit untuk memecahkan tembok pengasingan antara kumpulan murid. Selain itu, Cikgu Dini sebagai pemimpin sekolah rendah boleh memainkan peranan penting dengan merancang aktiviti yang menekankan semangat kerjasama dan kesukarelawan. Contohnya, Cikgu Dini boleh mengajukan karnival interkokurikulum di mana kelab seni bekerjasama dengan unit beruniform untuk membuat persembahan dan mengadakan aktiviti atau anjuran yang melibatkan semua kaum. Seperti kita tahu, dalam kelab seni ataupun unit beruniform kita akan merangkumi semua kaum, termasuklah Melayu, Cina dan India. Jadi benda ni boleh diterapkan. Sebagai contohnya, aktiviti seperti gotong royong perdana sekolah juga boleh dilakukan untuk dijadikan platform untuk memupuk semangat muhibah. Kita juga boleh memupuk semangat perpaduan seperti pendedahan budaya dan integrasi dengan apabila murid bekerjasama membersihkan kawasan sekolah atau memasak bersama dalam perkhemahan. Mereka bukan sahaja menjalankan tugas, tapi belajar menghargai perbezaan, bertolak ansur ataupun saling membantu. Nilai-nilai inilah yang membentuk akhlak dan perpaduan sebenar di sekolah. Anjuran ini akan melibatkan elemen perpaduan kaum dan ketatanegaraan dalam aktiviti persatuan. Sebagai contoh, Cikgu Dini juga boleh mewujudkan program minggu muhibah sekolah yang melibatkan pelbagai aktiviti silang budaya seperti persembahan tradisional, sukan rakyat dan pertandingan masakan pelbagai kaum. Melalui aktiviti sebegini, murid akan lebih mengenali antara satu sama lain dan mengamalkan nilai hormat serta kasih sayang antara satu sama lain. Selain itu, Cikgu Dini juga boleh memberikan ganjaran dan penghargaan juga untuk mengekalkan semangat sukarela.
Cikgu Dini boleh memperkenalkan anugerah semangat muhibah kepada pasukan atau individu yang menunjukkan kerjasama terbaik dalam aktiviti sekolah. Langkah kecil ini seperti memberi impak yang besar dalam membina budaya positif di sekolah.